Dan sini adalah tempat untuk pegawai check up dengan penghuni ataupun bantuan. Ni kita try tolak pintu ni memang sangat berat. So memang tak ada peluang langsung untuk diorang larikan diri. So ni kalau tutup, dia ada lock dekat sini. Lepas tu dia akan lock kat atas, dia akan lock kat bawah. So ada 3 lock. So memang mustahil lah untuk diorang ada peluang untuk larikan diri. Dan sini adalah tempat untuk pegawai check up dengan penghuni ataupun bantuan. So sepanjang laluan ni semua ada sel. So tadi nombor 5, so ada 5 kat sini lah maksudnya. Ada ubat-ubat yang tinggalkan juga. Macam mana diorang nak halang bantuan-bantuan ni lari daripada penjara ni adalah diorang tanam sangat banyak perut api kat sini. So kalau diorang cuba untuk lari, menghala ke pagar tu untuk panjat dan sebagainya, memang betul. Dan kat situ memang ada orang jaga. Kalau tengok ada pos-pos kawalan tu, memang setiap kawasan tu ada askar yang jaga untuk mengelakkan bantuan-bantuan atau tahanan daripada lari. So sini memang area bahaya yang kita orang tak boleh pergi sebab ada banyak perut api.